Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan bismillah. Dalam video kali ni, Dila nak buat resepi simple je, burnt cheesecake matcha. Untuk resepi kali ni simple, lepas tu yang penting dianya gluten free. Pakai satu jenis tepung sahaja. Tekstur dia lembut, lepas tu moist macam tu dan juga gebu lah. Yang ni kalau nak buat kukus pun boleh kot. First kali Dila ada krim keju, nama pun cheesecake, kena ada krim keju. Untuk bahan dan sukatan boleh tengok kat tepi, dia ada telur, yang ni dah pakai susu. Tak nak pakai susu boleh gantikan dengan whipping cream. Tepung jagung 1 sudu besar. Lepas tu Dila ada gula dah pakai 50 gram. Tak nak gula boleh gantikan dengan madu dan juga serbuk matcha. Nama pun nak buat burnt cheesecake matcha, mestilah kena ada matcha. Yang akhir sekali Dila ada ekstrak vanila. Untuk buat dia senang sangat, masukkan ke semua bahan dalam blender. Tak nak pakai blender boleh pakai hand mixer ataupun pakai whisk saja guna tangan. Yang ni mudah je nak buat dia. Macam Dila lagi suka pakai blender, masuk semua dalam blender, nanti on saja dah siap. Untuk resepi kali ni dia sikit je. Kalau nak banyak boleh gandakan resepi lah. Untuk Dila ni Dila buat separuh je cream cheese tu. Lepas tu Dila akan blenderkan dia sampai dia betul-betul halus macam ni. Lepas tu dah siap. Dila pakai loyang saiz 6 inci. Nak tebal kan, gandakan Dila punya resepi ni. Lapikkan dengan baking paper. Lepas tu tuangkan dengan adunan tadi. Untuk adunan kali ni nipis je. Kalau nak tebal, gandakan resepi. Lepas tu boleh bakar 200 darjah Celsius 30 minit. Yang ni terpulang oven masing-masing. Boleh pakai oven, boleh pakai air fryer. Yang ni rupa dia bila dah siap. Masa bakar dia akan kembung macam tu. Bila dah sejuk dia akan lepis sikit. Tak apa, ini biasa untuk burnt cheesecake. Sebabnya dia moist macam tu, jadi dia tak akan kembung lah. Dia akan berlekuk sikit kat tengah-tengah dia. Lepas tu sejukkan dan juga boleh hidangkan. Untuk hidangkan terpulang, nak letak coklat ke atas dia pun boleh. Nak makan kosong macam ni pun boleh. Untuk Dila, dia lebih suka makan kosong macam ni sahaja. Kalau rasa video kali ni bermanfaat, boleh sharekan video kali ni.